Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat kuih tepung pelita. Kuih ini merupakan kuih tradisional Melayu yang mana bukan sahaja sedap dimakan tapi penuh dengan sejarah dan nilai budaya. Kuih tepung pelita ini dipercayai berasal dari negeri-negeri pantai timur seperti Kelantan dan Terengganu. Namanya yang unik iaitu pelita merujuk kepada bentuk bekas kuih yang menyerupai pelita minyak zaman dahulu. Diperbuat daripada daun pisang yang dibentuk seperti kotak kecil, kuih ini menggambarkan kreativiti masyarakat Melayu dalam penyediaan makanan. Biasanya kuih ini hanya muncul semasa Ramadan. Ia banyak dijual di bazar atau dibuat sendiri di rumah sebagai juadah berbuka puasa. Bahan-bahan untuk membuat kuih tepung pelita ini ialah santan pekat, daun pandan, gula putih, tepung beras, air, garam, air kapur makan dan pewarna makanan. Mula-mula, sediakan 6 hingga 7 helai daun pandan. Kemudian masukkan 2 cawan air. Kisarkan bahan tersebut sehingga lumat. Tapiskan bahan yang dikisar tadi kerana kita nak ambil air daun pandan sahaja. Seterusnya, kita nak buat lapisan pertama iaitu lapisan hijau. Sediakan dalam 1 cawan tepung beras, air pandan yang sudah ditapiskan, setengah cawan gula putih dicampur bersama. Kacau bahan tersebut sehingga sebati. Tambahkan sedikit air kapur makan. Tambahkan pewarna. Masukkan dalam 1 sudu kecil pewarna hijau. Kacau sehingga sebati. Bila dah siap, ketepikan lapisan hijau. Sekarang kita nak buat lapisan kedua iaitu lapisan santan. Masukkan setengah cawan tepung beras. Kemudian masukkan 1 cawan santan pekat. Satu cawan air. Dan sedikit garam untuk bangkitkan rasa lemak santan. Kacau sehingga tiada ketulan tepung. Lepas dah siap, ketepikan. Sekarang kita nak kukus kuih ini. Sediakan puyuk pengukus, lepas tu sediakan bekas tepung pelita susun rapat-rapat. Masukkan dalam 1 sudu kecil gula putih dalam bekas tersebut. Kemudian masukkan separuh bekas lapisan hijau iaitu lapisan pertama. Setelah selesai, kita akan kukus dalam 15 ke 20 minit bagi lapisan hijau tu masak. Lapisan pertama telah pun masak. Bila lapisan hijau tu masak, masukkan pula lapisan kedua iaitu lapisan santan pada sekat bekas. Lepas tu, kita akan kukus dalam 10 hingga ke 15 minit. Tada! Kuih tepung pelita telah pun siap.